Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okey, korang semua apa khabar? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin alamin. Okey, saya alhamdulillah sihat. Sehari ni hari Jumaat 26 September. Okey. Okey, sebelum tu mesti korang dah tahu dah topik apa yang saya nak cerita dan apa saya nak buat. Kan? Sebab tengok tajuk dah tahu. Ya ke? Okey, sebelum saya nak teruskan apa saya nak buat lepas ni. Betul lah saya cakap. Saya nak cerita dulu, nak bagi mukadimah. Mukadimah Okey, saya letak kat sini kejap. Boleh kan? Letak kat sini. Takut jatuh pula. Boleh lah macam ni. Sekejap. Okey. Okey, macam ni cerita dia. Masa okey, 2 hari lepas, 3 hari lepas macam itulah, saya dapat order kopi. Saya dapat order kopi. Korang nak tahu tak, yang saya kan pakai mocha pot. Mula-mula pakai party. Lepas tu party saya sebotol tu saya beli dalam 500 ml. Dia punya nak habis tu punya nama, alamak kereta pula. Dia punya nak habiskan sebotol tu lama sangat. Ambil masa dekat sebulan lebih. Sebab tak ada siapa yang nak beli. So, masa customer nak beli, time customer nak beli tu, botol tu saya dah simpan dah sebulan lebih. So, customer minum dalam keadaan yang tak berapa rasa. So, macam tak puas. Saya jadi macam, walaupun customer tak komplain, tapi saya sendiri rasa macam, kenapa kopi ni tak rasa sama masa awal-awal dia post? Kan? Masa awal post saya ada rasa memang sedap lah. Lepas tu dah sebulan lebih dah tak sedap dah. Bukan tak sedap macam basi ke apa. Dia tak, bukan macam tu. Dia dah tak rasa kau. Tak rasa kopi tu macam betul-betul kau lah. Jadi saya fikir balik, mungkin party tu sesuai untuk orang yang dah ada customer. Yang sebotol tu dia boleh habis dalam sehari ke, 2 hari ke. Dia macam tu. Dia tak boleh simpan lama-lama macam tu. Kalau simpan lama-lama dia jadi macam lain sangat-sangat. Serius. Ni jujur saya cakap. Lepas tu saya terfikir macam mana nak buat, nak bagi kopi tu rasa maintain sedap. Lepas tu saya search. Diorang cakap yang saya cari jumpa tu jawapan dia adalah mocha pot. Yang kalau budget lah, yang paling budget. So saya pun try lah beli mocha pot. Saya pada buat video unboxing mocha pot. So siapa yang tengok video saya sebelum ni mungkin tahulah. Dan saya pun try buat. Okay, kali pertama buat memang agak rasa mencabar juga. Lepas tu yang kedua stres sikit sebab apa, macam tak berapa jadi. Kali ketiga buat, alhamdulillah jadi guys, cantik. Tapi masa kali ketiga saya buat tu, saya dah beli mesin. Dah beli mesin. Sebab apa? Masa kali kedua saya buat tu, customer dah mula order saya punya kopi tau. Americano, cafe latte. Lepas tu diorang order apa lagi? Ais latte lah, banyak ais latte. Lepas tu saya pun macam dah lah stres kan. Yang mocha pot kali kedua saya pakai tu stres sebab apa tau? Saya perasan mocha pot ni dia kena pakai banyak daripada party. Party pakai sikit je kan. Party tuang sikit je dia okey lah, jadi cantik lah. Yang ni mocha pot kena pakai banyak. Kena bagi 2 pula cawan tu. Macam cawan ni kan, setengah kopi tu, setengah susu. Macam tak sedap lah, tak berapa kick lah kan. Sebab dia jadi cair. Bukanlah cair, tak cair pun, tapi tak, dekat saya macam tak puas hati. Lepas tu saya pun belilah mesin terus guys. Akhirnya suami saya pun bagi green light. Saya pun terus beli dekat TikTok. Beli kat TikTok lah. Masa tu dia tengah buat live, saya terus beli. Okay, so bila dah beli mesin, saya buat yang kali ketiga yang mocha pot tu, jadi guys. Rasa macam alamak, menyesalnya. Lepas tu saya pun tanyalah orang-orang yang tahu tentang kopi-kopi ni, kata tak menyesal pun. Baguslah beli mesin tu. Sebab sekurang-kurangnya kita tahulah cara penggunaan kopi espresso party tu. Walaupun saya beli mesin tu just basic kan, tak macam kafe-kafe lain beribu-ribu, tak. Saya beli yang basic je. Sebab apa? Saya nak dapatkan customer untuk beli kopi tu dalam sebulan tu hanya seorang 2 je. So macam kalau fikir balik,
Buat apa nak beli mahal kan? Setakat dapat seorang dua je. So saya beli yang beginner punya. Dan yang mocha pot tu diorang kata boleh guna juga untuk apa? Untuk air americano, ataupun black long black, macam tu. Tak salah nak pakai dua-dua pun boleh. So macam lega lah. So mesin tu diorang kata boleh guna untuk latte. Gitu. Itulah mukadimahnya. So target saya nak beli mesin sebenarnya tunggu setahun lagi kan. Tapi disebabkan tak menyabar itulah. Tak menyabar sebenarnya jawapan dia. So saya, tapi okey je lah, orang kata tak menyesal pun. Baguslah beli, sebenarnya bagus. Walaupun macam ni kita tak ada lagi customer kan. Tak apa, kita try buat-buat macam tu sampai jadi, sampai sedap, sampai dah ramai orang, barulah kita upgrade yang pro punya mesin, insya-Allah. So sekarang ni dah habis mukadimah, jom kita pergi tengok kotak, tengok barang yang saya order tu. Jom. Tak sabar nak tengok. Jom. Okey. Okey. Saya. Okey, saya nak bawa korang ke tempat stesen air saya. Tada! Sorry, berselerak sikit. Sepah kan. Ni lah kotak dia. Belum buka lagi, guys. Belum buka lagi. Saya dah cakap dengan suami saya, kotak ni saya nak buat video. Memang sebelum ni saya buat video juga, cuma yang ni special sikit. Saya nak buat tanpa ada siapa-siapa kacau. Okay, so kita letak kat mana kita nak buka ni? Nak letak kat bawah ke? Okay, korang nampak tak kaki Umi? Nampak. Nampak kaki Umi? Tak. Serius lah, nampak kaki Umi tak? Tak. Betul? Betul. Sengit ke tak? Tak. Tak kan? Tak sengit? Umi bisa nampak kaki lah. Nampak kaki? Tak. Betul eh? Ya. Okay. Nampak kepala? Nampak. Nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Dah tekan on dah? Dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okay, tada korang. Excited sangat. Tak buka ni. Gunting pisau. Dia ambil pisau lah. Gunting. Pisau. Sebab saya nak congking. Okay, korang sementara tengah tunggu nak saya ambil pisau. Saya rasa macam tak sabar. Okay, kita dah sampai. Sekejap je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ke Umi punya lutut? Tak. Tak. Betul? Saya nampak badan. Nampak badan? Okay, Umi tak nak nampak kaki. Kalau nampak kaki kena tutup aurat ni. Okay. Saya kena buka ni. Dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Teruja sangat. Sebab first time dapat mesin macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Mula-mula nampak ini buku panduan. Okay, buku panduan nanti baca. Nak pasang macam mana? Nak pasang macam mana? Nak pasang macam ni. Pasang. Okay, alamak. Okay, dia macam ni. Okay. Kita letak kursi kat sini. Sini nampak tak? Okay, korang, saya dah tinggikan kamera. So, kita nak alih ke atas ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ni? Sini angkat ni. Ya Allah. Dia kena seorang lagi kotak ni. Sekejap. Ambil sifat lah. Tak boleh. Tak boleh lah nak kerja seorang-seorang. Dia kena dua orang. Ni, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Motor pula lalu. Umi. Tali. Kejap. Dia rosak. Okey. Pada korang. Berat guys, berat. Okay. So, kita nampak apa ni?
So, kita dapat. Kita duduk sengit pula macam ni. Wow. Kakak betul ke kenapa benda dah macam beralih ni? Macam Kakak sundu goyang? je. Tak. Nampak macam ke atas. Ya. Tapi nanti tak nampak kepala macam mana. Ha. Sifat cakap ke atas pula. Betul lah. Okey, boleh sikit. Ya. Nampak? Sengit. Okey. Ha, sengit. Sini je sengit. Dan kamera? Tak sengit. Okey. Yang ni saya tak tahu benda apa. Korang nak belajar. So yang ni saya tak tahu benda apa. Mungkin tempat tekan-tekan kopi kot. Saya rasa lah. Lepas tu ini tempat shadow biji kopi. Okey. Yang seterusnya. Tada! Dalamnya ada apa Bunyi macam kaca Kan dia cakap kaca. Sini. Tada! Tada! Dia dapat ni. Dapat apa ni? Oh, ini tempat letak. Okey, ni kopi. Lepas tu kita letak abuk pula. Letak serbuk kopi tu kat dalam ni. Supaya tak tertumpah kat tepi-tepi tu. Nampak tak? Nampak? Okey, bagus. Lepas tu masuk pasir balik Padahal nak guna ke masuk? Tak salah, letak pasir balik. Okey, yang seterusnya. Tada! Kita ada benda ni. Tak tahu lah nama dia. Nanti saya panggil benda-benda je. Macam mana buka dia? Sini. Okey, cantik. Yang ni. Ini lah kita akan letak isi abuk-abuk kopi tu. Kita letak kat dalam ni. Lepas tu siap. Macam tu Entahlah nak. Okey. Lepas tu ni saya tak tahu macam mana. Nanti kita nak belajar macam mana buat dia. Dah tak tahu nak letak mana ni. Oh, okey macam tu punya. Okey, tak apa. Tak tepi dulu. Cuma nak bagi tahu dapat barang ni lah. Dapat barang ni. Oh, harga dia. Saya dah cakap belum Harga dia masih dalam harga dia RM441. Lepas tu dapat ni lagi. Okey. Ada jarum ada apa benda saya pun tak tahu. Dapat lagi 2 cup. Oh, dia bagi 2 2. Nama dia saya tak silap saya filter kot. Tapi yang tadi tu macam nipis. Ini tebal sikit. Okay, kita letak balik. Nak pukul 7. Sekejap lagi habis balik. Lepas tu ni tempat tekan-tekan kopi tu bagi rata. Okay, itu je. Ini masuk dalam kotak. Susun kami. Ini pun sama. Dekat sini. Okay, kita buka ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak berat tau, dia ringan je. Dah ada. Kita buka dia punya padan-padan dia. Pada bawah. Tutup. Satu-satu mana? Tada! Wow. Sedapnya bau kedai, guys. Ya Allah, sedapnya bau. Okay. Inilah bentuk mesin saya. Boleh mesin-mesin lah. Ketiga. Ya Allah, macam tak percaya. Kita ada steamer susu. Baru percaya 2 jari. Ya. Lepas tu kita ada tempat letak espresso. Terpegun pula tengok dia. Lepas tu ni tempat letak biji kopi. Okay, nanti saya tunjukkan korang macam mana nak guna dia. Buat masa ni bagi saya masa untuk belajar-belajar, tekan-tekan ni. Okey. Meh, tengok lagi dekat. Ni tak ada. Cawan dia tak ada. Cawan ni tak ada, tak dapat. Okey, ni bentuk dia. Cantik sangat. Nak Ni cermin nampak belakang. Nampak kakak. So ini brand Giselle. Mai boleh tak tarik yang ke atas tu? Ni
Ni tempat buka dia kan. So macam cermin punya on off. Ni dia punya plug dia. Plug dia tak panjang sangat. Kita tengok tangki air dia. Tangki air dia berapa banyak. Ni dia kena buka selotip dia lah. Ada bateri tak? Oh macam ni. Ha, dia letak air kat belakang ni. Okay. Dah tutup dah. Hai, nampak tak saya? Okay, itu je. Saya rasa. Tutup. Oh, ni tempat tekan-tekan dia. Bahaya. Ni tempat meter dia. Wah, comelnya awak. Dia tak berat tau. Dia ringan je. Kenapa kau? Ha, ringan je. Okay. Kalau untuk kids, Tak sampai 10 kilo rasanya. Okay. tutup. So, itu je video saya unboxing mesin Giselle. Giselle lah kan. Tak tahu lah nama dia apa. Prima Mola lah. Kita panggil dia Prima Mola. So, tu je. Nanti saya akan buat video yang lain pula untuk saya review produk ni. InsyaAllah. Okay, itu je lah. Setakat ni. Hai, excited. Sebab terus. Ya Allah lah, aku pandai-pandai buka sendiri. Pandai-pandai dia buka sendiri, guys. Okay. Okay lah, saya nak habiskan video ni sebelum anak saya merepek-repek dia pegang ni. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.